رب اشرح لي صدري عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين. Maka setelah kita tahu makna nazar dan kita faham dah awaluddin ma'rifatullah dan awaluddin nazar, telah kita tahu dah tu, maka hendaklah kita tilik. Tilik telah dia panggil nazar. Fanzur, maka hendaklah kita tilik, kita nazar kepada segala kelakuan diri kita. Tilik, perhati segala kelakuan diri kita, kerana ia diri kita terlebih hampir kepada kita. Nazar kerana nak makrifah. Nazar dengan qasad nak ma'rifatullah, nak kenal Allah, nak tahu hukum zat Allah, hukum sifat Allah atau hukum ketuhanan ni lah. Maka tilik kepada segala kelakuan diri kita. Sebab apa tengok diri kita? Kerana diri kita itu terlebih hampir kepada kita. Duduk di kita, nak tengok kat mana pun boleh. Menghok duduk kita dah. Tilik di kita. Ini dalam matan Jaharah sebut ni. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Dalam matan Jaharah sebut. Ini dah ni. Tilik kepada diri kamu. So tilik diri kita. Macam mana? Maka adalah pada diri kita itu terkandung atas pendengar. Terkandung atas pendengar, yakni atas sifat pendengar. Tilik di kita ni ada sifat pendengar. Dengan ada sifat pendengar inilah kita boleh mendengar, boleh dengar. Dengan sebab ada sifat pendengar yang telah letak tu. Dan penglihat terkandung pada diri kita ini sifat penlihat. Dengan ada sifat penlihat lah kita boleh melihat. Dulu tak berapa lihat, sekarang boleh lihat. Dulu tak apa dengar, sekarang boleh dengar. Semua tu tanda-tanda kata nak ma'rifatullah. Tanda cara kita nak mengenal Allah. Tilik di kita. Kalau budak baru lahir tak berapa dengar. Dengar tapi dia tak berapa nak cari tu. Arah mana suara. Bila kau besar sikit, maka dia tahu, oh pusing kat ni orang panggil kat ni. Oh ni pusing kat ni panggil kat ni. Betul tak sifat pelihat. Budak-budak tak buta, tapi dia tak pandai melihat. Lilah mata duk cari. Cari siapa tu? Bila umur naik 3-4 bulan, dia tengok orang pandai dah. Kawan duk belah ni, pandai kat ni. Orang pandai kat ni, belah kat ni. Masa mula-mula lah, dia tak tahu. Mata celak. Tapi dia tak tahu belah mana. Ni bila dah 3-4 bulan, dia pula pandai tengok TV. Budak-budak ni derah pandai tengok. Tak cokoh depan TV. Tak dalam apa, atas tilang depan TV. Kena modal dia pandai tengok. Bayi baru lahir ni. Dia kau boleh lah tu. Tilik situ. Kita tilik atas sifat pendengar.
sifat pelihak. Dan berkata-kata. Berkata-kata ni kita terjemah pekata. Bukan berkata-kata. Terkandung atas pekata. Yang ni sifat pekata. Dengan ada sifat pekata, maka bolehlah berkata-kata. Kita dengan ada sifat pekata itulah boleh kita ni berkata-kata. Tilik di atas sifat tu. Dulu tak boleh berkata. Sifat berkata tu ada dah. Kalau lama kau sempurna, semakin sempurna sifat berkata, maka boleh kita kata, boleh kata, kau boleh kata. Dan panjang, ni sebuah panjang. Dan lebar, ada pada kita ni lebar, panjang, lebar. Dan pendek. Panjang, lebar, pendek. Panjang lawannya pendek. Betul tak? Panjang kat mana panjang? Kat atas. Kat atas kita panggil tinggi. Pendek ni pendek boleh pakai belaka. Panjang, pendek, lebar, semua tu sifat hak ada di kita, hak boleh kita perhati tu. Dulu pendek, sekarang panjang. Dulu rendah, sekarang tinggi. Boleh tinggi dengan sendiri. Dulu tinggi, sekarang rendah. Masa muda tinggi, dah tua ni kau rendah. Mana kita? Ada tak kita? Masa muda tinggi molek. Bila naik umur peringkat 50-an, 60-an ni jadi kau pendek. Pelik lah tu. Tapi boleh jadi, tak ada masalah. Dulu lebar. Lepas tu kau kecil. Boleh kecil dengan sendiri, dengan tak ada siapa mengubah. Nanti nak fanzur ila nafsika. Tilik perhati pada diri kamu. Dan redha. Benda redha ni, redha maknanya setuju hati ataupun berkenan hati, itu panggil redha. Bila kata redha makna setuju. Ar-ridha bil qada, redha dengan ketentuan Allah, makna setuju dengan ketentuan Allah, berkenan dengan apa yang Allah menentukan, termasuk redha. Maka di kita ni ada sifat redha, sifat kata setuju. Boleh lah. Tak? Kita pergi kedai order air lain, siapa air lain? Tak? Bisa. Naknya teh tarik, mari teh o. Lepas tu tuan kedai mari, pelayan tok di meja, teh o. Kalau mana? Boleh lah, teh o ini sekali. Redha tak tu? Di kita ada sifat dulu, sifat redha. Dan marah, begitu juga sifat marah. Ada juga tekah-tekah orang mari salhai dia kata, bukan ini kita dah teh tarik, tak boleh minum gini. Rasa tak kenyang, rasa minum Gi buat lain. Tu ada hari marah. Ada sifat kita dah tu. Berubah tu. Berubah. Sekali marah, sekali redha, dia berubah. Ahwal hati kita, perasaan kita tu berubah. Daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Tu fanzur ila nafsika. Dan putih. Pada diri kita ada juga putih. Dan merah kulit. Putih dan merah kulit dan hitam. Hitam kulit tu lah. Putih, merah, hitam kulit kita tu. Boleh berubah. Dulu kecil Allah hitamnya budak ni. Tengok bila besar habis sekolah masuk universiti apa, air cerah dia ni. Minum susu apa? Ada. Berubah. Dulu hitam. Dia ni jumpa cerah dah ni. Comom dia. Bocak apa jadi putih ni? Putih sepur ni, putih. Makan ubat apa ni jadi putih. Berubah tu. Berlaku perubahan. So dia nazar pada diri kita tu.
Dan ilmu, satu. Dan jahil, begitu juga. Berubah daripada ada ilmu, daripada jahil kepada ada ilmu, daripada ilmu ke jahil, berubah. Dan iman dan kufur, tilik pada diri makhluk, diri kita ni. Ini beriman, sak kufur, perubahan berlaku tu. Dan lazat mana apa? Sedap. Yang lazat ni sedap. Makau sedap, minum air sedap. Sedap ni tak boleh nak cerita. Tak. Kita boleh sebut sedap. Nak khabar sedap mana boleh tak? Kita pergi satu kedai makan tom yum ke sup, lepas tu royak sedap tom yum dia. Habitat dah tu, tak boleh cerita dah. Orang dah sedap lagu mana? Oi, sedap, dah jumpa sedap setara ni. Lagu mana? Cuba cerita lagu mana? Kata, hai, aku tak nak cerita, merasa sendiri. Hai. Rasa. Sungguh sedap. Sedap mana? Sedap macam mu. Betul dalam istilah tasawuf dia kata, man lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa, tak tahu. Atas dulu, kecak tu rasa, sedap sungguh. Ada lam yazuq lam yadri. Siapa tak rasa tak tahu. Kena rasa dulu. Kesedapan tu tak nak cerita. Tapi berubah di kita. Ada hari kita rasa sedap, ada hari rasa tak sedap. Berubah. Itu kelakuan kita. Kita perhati di kita. Pasal apa lagu ni? Pasal apa hari ni sedap, kemarin tak sedap? Lauk tula, kedah tula berasa sedap tak serupa. Tukar masak sama. Sekali sedap, sekali tak sedap. Pasal apa lagu tu? Tentu ada yang duk mengubah kelakuan kita sedap tak sedap. Lepas pada tu benda tu macam dia. Dan orang jari nak baca kan tu. Dan orang Rumi baca mana tu? Dan pedih. 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 Lazat lawan pedih. Sedap lawan dia apa dia? Pedih. Pedih ni apa dia? Pedih. Tak sedap lah. Pedih ni. Sedap dengar. Pedih tu dia antara kalimah yang subjektif juga. Dia boleh guna pelbagai. Pedih. Pedih dia kata kat aku ni. Pedih. Apa pedih? Sakit kan? Pedih ni makna sakit boleh, sakit hati boleh, sakit fizikal boleh. Kata-kata dia sangat memedihkan hati. Pedih. Maksud pedih yang macam pedah. Peduh boleh macam belaka tu. Tak ada bagi. Jadi perasaan atau rasa lazat dan pedih tu satu kelakuan yang berubah-ubah pada diri kita. Ada ketika kita berasa lazat, sedap. Ada ketika kita berasa pedih, tak sedap. Dan lainnya, lain daripada yang tersebut, apa dia? Daripada, tu bayan tu. Kalau orang mengaji kitab Arab, dia panggil daripada ni min lil bayan. Min huruf jar tu nak menerangkan lainnya tu. Lainnya lain daripada yang disebutkan sebelum ni. Mana pendengar, pelihat, perkata panjang, lebar, pendek tu. Dan lainnya lain daripada yang tersebut tu. Apa dia? Daripada segala arad yang berdiri pada kita. Segala arad yakni segala sifat. Segala arad yakni segala sifat yang berdiri pada kita, yang menumpang duduk pada kita tu. Apa sajalah segala arad, segala sifat-sifat yang berdiri, yang menumpang duduk pada kita.
maka sekalian kelakuan diri itu, sekalian kelakuan diri itu berubah-ubah. Berubah-ubah. Sak lagu tu, sak lagu ni duk berubah. Sekejap lagu tu, sekejap lagu ni. Kelakuan kita, tilik di kita sudah. Ada yang kita dengar, ada yang tak dengar. Sekali dengar, sekali tak dengar. Sekali lihat, sekali tak lihat. Duk berubah. Daripada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Berubah-ubah kita. So tilik di kita ni, kita dah berubah. Cuma tak perasan je lah. Tengok-tengok Allah, penuh dah ubah. Berubah dah tu. Kita berasa tak ubah mana kita ni. Kita duk berasa diri kita tu berasa serupa je dengan hak kemarin. Hari ni dengan kemarin sama tak? Rasa tu rasa macam sama. Tapi kalau hak sebenarnya berubah tak? Kederak tu berubah tak? Kekeh gagah. Lama baru perasan, oi, dulu ingat tangga ni sekali lakah je dia ni air, rasa tak boleh dah. Dia baru nampak perubahan. Dulu nasi 2 pinggan habis, dan ni sepinggan tak lagi dah. Berubah dah tu. Berubah. Cuma kadang tak perasan. Kalau telik cermin duduk lagu tu muka kita, berasa lagu ni je lah. Berasa tak ada ubah mana. Kalau telik cermin, kita tengok gambar. Buka telefon tu hak 5 tahun lepas ke, tengok album hak 10 tahun lepas ke, tengok sama ke berubah? Berubah. Cuma sedar tak sedar. Tu kelakuan kita ni berubah-ubah, kata dia. Sekaliannya itu berubah-ubah dan keluar daripada adam kepada wujud. Keluar, yang ni berubah daripada adam. Apa adam? Tiada. Bukan Adam Idris tu, huruf ain tu, Adam. Kitab Rumi tulis mana? Ada tanda. Dah panggil benda tanda tu. Coin yang di atas tu. First Rafi S. Tak erti dah ni. Adam, keluar daripada Adam kepada wujud. Berlaku daripada tak ada kepada ada. Kelakuan kita tu. Dan daripada wujud kepada Adam, daripada ada kepada tiada. Berubah. Berlaku benda tu asal tak ada, kemudian jadi ada. Ataupun benda tu ada, berubah jadi tak ada. Macam sifat redha. Dulu tak ada. Buat mari air, tak kena hak kita nak. Boleh lah, marilah. Asal air je, mari redha. Habis minum air, hilang redha. Buat mari, benda lain pula. Wah, rasa nak marah. Tak ada air dah ni, laut pula dah kena. Mana kedai ni? Tadi air tu redha tu. Nak air teh tarik, mari teh dah apalah, boleh minum, tak ada salah. Ada nasi goreng kapur, mari bihun goreng. Hilang redha. Ada daripada wujud redha tadi kepada Adam, hilang redha. Hak mari benda. Hak mari pula daripada Adamnya marah kepada wujud marah. Dah demo tulis warna. Ada. Hak mari orang order nasi goreng, tubik-tubik bihun goreng. Ayuranglah hati. Dia kedai ni kawan, kalau habis nasi, ya habis nasi. Mari bihun ni kawan, nak makan kawan, kita nak makan nasi, mari bihun. Perasaan tadi mula dah daripada tak ada kepada berubah dah tu. Berubah tak berubah panggil? Berubah tu. Itulah dia panggil perubahan. Baik. Dan yang demikian itu mana? Berubah-ubah dan keluar daripada Adam kepada wujud. Daripada wujud kepada Adam tu dalil bagi baharu. Itulah dalil yang menunjuk kata baharu.
Bila baharu sifat tu maka tubuh kita juga, diri kita juga baharu. Bila sifat yang ada di kita tu berubah-ubah daripada satu kelakuan ubah kepada satu kelakuan, itu tanda baharu. Bila baharu, sifat tu baharu, duduk di mana? Duduk di zat kita, diri kita, maka diri kita juga dipanggil baharu. Lepas tu bila kata baharu dan berkehendak, yakni dan dalil, ya demikian itu berubah-ubah tu dalil bagi baharu satu, dan dalil bagi berkehendak. Atau ataf, kena tengok molek tu. Yang demikian itu juga berubah-ubah tu dalil bagi berkehendak, yakni berhajat kepada yang menjadikan dia kan kelakuan itu. Itulah juga jadi dalil kata kita ni berhajat kepada yang menjadikan satu-satu kelakuan. Kerana asal benda tu tak ada. Asal benda tu tak ada, tiba-tiba ada. Boleh ada dengan sendiri? Tak boleh. Sifat apa dia? Sifat panjang, pendek, redha, marah, putih, segala warna tu asalnya tak ada, tiba-tiba berlaku, timbul di kita, ada di kita. Sama ada berubah daripada tak ada kepada ada kepada tak ada. Itu dalil kata kita tu baharu, dan itu juga dalil kata kita berhajat kepada yang menjadikan dia kan kelakuan, yang mengubah. Kita berhajat kepada muhdis, yang membaharukan kita. Hajat, itu jadi dalil hajat. Batu kita ni kalau pada hakikat hajat semua Tuhan. Tak ada satu saat pun yang tidak berhajat kepada Allah. Tak ada. Kerana dia berubah hari-hari. Hari-hari. Bukan hari-hari, setiap saat dia berubah. Jantung duk pang tu berapa kali sehari. Siapa beri gerak? Kalau tidak Allah Ta'ala. Berubah tak? Berubah. Daripada satu kelakuan ke satu kelakuan. Itu dalil kata berhajat kepada yang mengubah. Mata duk kelip, pejam celek. Tak berubah tu. Berubah. Kita duk tarik hembus nafas tu lekah lain. Tarik hembus. Nafas yang sama ke nafas lain? Hak tadi habis dah nafas tu, hak baru pula ni duk nafas. Sampai duk ubah kelakuan. Boleh berlaku sendiri? Tak boleh. Melainkan ada yang mengubah. Itu dalil kata kita baharu. Itu juga dalil kata kita ni berhajat yang kepada yang menjadikan. Dan yang menjadikan dia itu, menjadikan dia kan kelakuan tu, perubahan atas satu kelakuan demi satu kelakuan itu Tuhan. Yang menjadikan kelakuan tu Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang amat kuasa. Tuhan yang sangat kuasa. Kalau tak kuasa tak boleh buat benda tu. Tak boleh nak mengubah. Tuhan yang sangat kuasa, yang amat kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun ala kulli syai'. Qadir dia panggil sirah mubalaghah. Qadirun, fa'ilun, sangat menguasai atas tiap-tiap suatu. Tak guna lafaz. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Asal ayat innallaha qadirun ala kulli syai'. Tapi Allah sengaja pusing ayat. Dalam Quran Tuhan pusing. Kaedah bila pusing tu, itu menunjuk kata nak menghasarkan. Menghasar mana nak menumpukan perbahasan tu pada benda. Innallaha, sesungguhnya Allah itu
ala kulli syai', atas tiap-tiap suatu. Ada sebut taqdimu haqquhu ta'khir, mendahulukan akan hak yang akhir gimana hidup depan. Yufidul hasar, memberi faedah kata benda tu, nak hasarkan benda tu, nak fokus atas tiap-tiap suatu. Suatu mana? Suatu mungkin. Mana tak kira apa sahaja sesuatu yang mungkin, qadirun, sangat kuasa Allah atas benda tu. Itu kaedah bahasa Arab lah. Jadi berhajat kepada yang menjadikan itu tu. Siapa yang menjadi tu? Tuhan yang amat kuasa, mesti kuasa. Kalau yang lemah tak kuasa ubah. Kerana benda asal tak ada boleh buat ada ni, air kuasa. Lain daripada Allah, mana ada yang kuasa lagu tu. Benda asal tak ada, kemudian buat jadi ada. Kita ni buat hak ada dah. Betul, kita tak boleh panggil mengada. Kita panggil mereka cipta. Buat kita ni, dia mengada ni, ijad, mengada. Daripada tak ada kepada ada. Allah kita panggil khalik, yang mengada. Yang mengada. Kita buat meja, kita tak panggil mengada, kita panggil buat. Membuat meja. Kenapa? Kerana kayu ada dah, paku ada dah. Ada ambil catur jadi meja. Panggil buat, reka cipta. Allah mengada. Daripada tak ada kepada ada. Air tu tak ada, Tuhan buat jadi ada. Kita buat air. Buat air teh. Buat air teh. Boleh kata mengada air teh? Buat air. Setengah orang lama kucah air. Kucah teh tu. Kucah. Lagi comel. Sebab mana boleh buat air? Air ada dah, teh ada dah, gula ada dah. Kucah, buh lah tu. Keleng, Berubah tu boleh kita ubah. Air, bubuh teh, merah. Tawar, bubuh gula, manis. Boleh berubah keadaan tu. Tak boleh, kita tukar kucah. Keleng, berubah. Jadi merah, jadi manis. Siapa yang mengubah? Allah Ta'ala. Itu nak nazar tu masuk dalam nazar. Masuk dalam bab an-nazaru. Bab kita tilik berkati. Jadi tilik di kita ni, sifat kita di kita ni berubah daripada satu kelakuan ke satu kelakuan. Daripada tak ada kepada ada. Ada kepada tak ada, tentu ada yang mengubah. Dalil kata kita ni baharu, dan dalil kata kita berhajat kepada yang mengubah diri kita. Siapa mengubah? Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang amat kuasa. Lagi wajibul wujud. Lagi pula Tuhan yang amat kuasa itu mesti ada. Wajibul wujud, yang mesti ada. Tuhan yang wajib pada akal kena ada. Tak terima sekali-kali kalau tak ada. Terpanggil wajibul wujud. Tuhan yang mesti kena ada. Kita ni jaizul wujud. Makhluk ni yang harus ada. Jaizul wujud, yang harus ada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kita buat kita ni, Allah zat dia wajibul wujud, mesti kena ada. Lagi ilmunya, ilmu Tuhan yang menjadikan kita tu, yang mengubah daripada satu kelakuan tu, lagi ilmunya. Apa lagi umum, lagi meratai ilmunya, ilmu Tuhan. Mestilah ilmu Tuhan itu ilmu yang meratai. Dia panggil ihatah. Ihatah maknanya meliputi. Tuhan tahu secara meliputi zahir dan batin. Wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala tahu satu-satu perkara itu secara juz'iyah. Secara juz'i. Juz'i maknanya secara zahir dan batin, satu persatu.
Kalau pasir atas satu lori tu Tuhan tahu biji pasir dan kelakuan satu-satu pasir tu sama tak sama Tuhan tahu. Bentukan dia, besar dia, kecil dia, warna, saiz, tahu berlaku. Kemudian kalau curah pasir hak jatuh atas tanah banyak mana? Hak disepak oleh orang kat gigi banyak mana? Hak buat dinding, buat gaul semi banyak mana pasir tu? Hak tak kena semi banyak mana? Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua perkara. Dia panggil ihatah, meliputi. Itu maksud ilmunya, ilmu Allah meratai habis. Tidak ada satu perkara pun yang tidak diketahui oleh Allah Ta'ala. Semua Allah Ta'ala tak tahu. Wallahu bi kulli syai'in alimun. Tengok. Wallah, bermula Allah. Alimun, yang sangat tahu. Bi kulli syai', dengan tiap-tiap suatu. Anu ala kulli. Ini bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu, yang ni dengan semua perkara. Syai' sini syai' yang hak dulu ala kulli syai'in qadir, syai'un makhsus. Ini syai' yang umum. Tuhan tahu semua perkara. Dengan jalan dia meliputi, ilmu dia tu akan segala perkara. Itu maksud ilmunya. Lagi sempurna kudratnya, kudrat Tuhan. Sempurna kudrat. Kudrat yang sempurna. Dan iradatnya, iradat Tuhan. Begitu juga. Yang Tuhan yang menjadikan satu-satu kelakuan itu mestilah yang sempurna kudrat dan iradat. Kudrat, sifat perkuasa dia sempurna. Sempurna makna boleh memberi kesan, mengubah daripada satu kelakuan ke satu kelakuan. Dan iradat pun sempurna. Macam kita iradat tak sempurna. Kita ada sifat iradat di makhluk kita ni, tapi iradat kita tak sempurna. Apa yang kita kehendak belum tentu jadi. Allah Ta'ala apa yang dia kehendak mesti jadi. Tuhan kata dalam Quran, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang ia Allah Ta'ala sya'a, kehendak, kana, pasti ada benda tu, mesti berlaku. Wa ma lam yasha', apa-apa yang Tuhan tak kehendak, tidak mau benda tu berlaku, lam yakun, tak jadi. Ejahlah guana. Dia memiliki iradat yang sempurna. Allah ni ada iradat sempurna. Tak ada satu pun yang tak capai iradat dia, tak ada. Kehendak Tuhan, kehendak yang sempurna. Kalau kita cakap barang kehendak, barang jadi. Gitu. Pok kita barang kehendak banyak tak jadi. Kehendak banyak sangat tak jadi banyak lah. Ramai mana orang Kuala Negeri kehendak ke hujang lain? Turun tak turun? Tak turun. Lelik Bukit Berangah berasak, ya Allah. Kita lalu mari saat ni macam duduk alam lain dah. Kata boleh lalu dah ni. Boleh lalu. Lapu jalan gelap. Punya kuasa. Orang lain tu semua kehendak ke hujang lah ke? Mana jadi tak kehendak dia? Tak jadi pakai ni, tak turun lagi. Tak turun lagi hujang tu. Kerana Tuhan tak kehendak. Masya Allahu kana. Apa yang Tuhan kehendak mesti berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Tuhan tak kehendak tak berlaku. Semaya hajat lah, tetap dah turun. Semaya istisqa tak turun. Kadang Tuhan tak kehendak. Tiba-tiba kita buat mesyuarat, kita semaya sunat istisqa, sudah semaya geru je turun. Tuhan ikut kehendak kita ke hak kehendak kita tu berbetul dengan hak Tuhan kehendak. Kita semaya sunat istisqa, sudah semaya hujan turun. Tuhan ikut kehendak kita ke atau kehendak kita ni berbetul dengan hak Tuhan kehendak?
Takkan kita sudah semayang, tengok Tuhan dengar kata kita minta hujan. Dah siapa dia Tuhan, siapa makhluk hari ni? Hak kita kehendak, hak kita minta, hak kita hajat, kalau berbetulan dengan hak Tuhan kehendak, jadi. Kalau tak kena hak Tuhan kehendak, tak jadi. Dia mesti berbetulan. Kena apa ni, sama dengan hak Tuhan kehendak baru jadi. Kalau tak sama, tak jadi. Mayanglah istisqa 200 rakaat pun. Tuhan tak kehendak turun, tak turun. Walau bagaimanapun kita tak tahu Tuhan kehendak ke mana, maka kita berusaha sembahyang istisqa, sembahyang hajat supaya hujan tu. Turun tak turun bukan kerja kita. Turun tak turun bukan kerja kita atau kerja Allah Taala. Jangan duk ambil kerja Tuhan. Kalau duk mikir mana Tuhan duk turun. Orang sakit kepala tu. Dalam kitab hikam dia kata jangan duk cara hak Tuhan. Arih nafsaka 'ani tadbir ma qama ghairaka anka. Rehatlah diri kamu daripada menguruskan yang bukan urusan kamu. Hak tu urusan Tuhan. Dan kata kalau kemarah suruh sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sudah. Pada lenggak ke langit apa? Lenggak ke langit. Mana ni tak ada turun ni. Sembahyang pula. Di cerita di Pondok Sik dulu, almarhum Tok Gai Saleh sembahyang istisqa 2 kali tak turun. Dia balik Mekah masa tu, dia ceritakan masa tu dia balik Mekah, guru besar balik Mekah 30 tahun mengaji Mekah, balik orang tolak jadi imam hari Jumaat sembahyang sunat istisqa 2 kali buat. Bukan itulah lah, buat minggu ni tak turun, panas terik. Buat minggu depan tak turun juga. Tak jadi ke? Orang Mekah tak jadi mana? Ada masa tu. Rupa-rupanya tengah sembahyang kali kedua tu tak jadi. Pasal apa tak jadi? Mari fikir. Rupanya kita ni silap. Silapnya kita, dia kata masa tu, silapnya membelakangkan orang tua. Sebab ada seorang guru, nama Tok Guru tu, Tok Guru lama lah, Tok Guru tua. Tok Guru tua. Nama Haji Saleh juga. Haji Saleh juga. Panggil mari jadi imam. Pada minggu depan lah, panggil jadi imam. Tak ada, sudah hujan tu kau. Berarti jangan duk pelekeh. Orang-orang tua, doa dia Tuhan lebih dengar. Tapi tadilah, berbetulan dengan kehendak Allah. Tengah-tengah semayang, tahiyat akhir tu hujan tu habis lebak gitu. Kau. Jadi kita ni semayang istisqa tak tahu siapa nak berkat, tak berkat. Kalau semayang istisqa panggil, jadi kalau sesek tua jadi imam. Panggil sesek imam lama balik lagu tu. Ni cegak kita, muda tank. Benda maksiat saja. Tuhan nak dengar kan? Tuhan nak dengar. Tuhan nak endah suaramu. Ambil hak sesek, hak tawaduk, waruk, ambil tu duduk depan. Baik. Kemudian maka tilik pula kepada alam yang di atas. Tak habis lagi tu. Tadi dia suruh tilik kepada diri kita. Cari mana dalil Allah Ta'ala tu ada. Cari tak jumpa. Tak jumpa cari Tuhan weh. Duk tilik kita berubah begitu begini tak jumpa. Fanzur summan takili lil alamil uluwi. Kemudian kita tengok alam atas. Macam mana alam atas? Nanti kita tengok pula. Tanda dulu situ. Kemudian maka tilik pula kepada alam yang di atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak jumpa natijah hari ni. Duk tilik punya tilik tak jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.